Okey, selamat datang semua ke sesi kenali tokoh kita. Hari ini kita nak sembang pasal seorang figura yang sangat-sangat luar biasa. Saya jamin lepas sesi penerangan ringkas ni, anda akan mudah ingat fakta-fakta penting tentang perawi hadis hebat ni, Abdullah bin Mas'ud. Jom kita terus selami topik ni. Pernah tak anda terfikir, siapa agaknya sahabat yang dapat kepercayaan paling tinggi sampai digelar pemegang rahsia peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksud saya, nak jadi orang paling dipercayai oleh Nabi mesti ada keistimewaan yang bukan biasa-biasa kan? Siapa agaknya tokoh ni? Untuk bantu anda ingat, kita bahagikan kupasan ni kepada 4 bahagian mudah. Latar belakang tokoh, kisah pengislaman terawal beliau, tugasnya sebagai pembantu peribadi Rasulullah dan akhir sekali sumbangan serta legasi beliau. Dan jangan risau, semua fakta menarik yang kita nak tengok kejap lagi ni memang datang terus daripada sumber maklumat rasmi ni. Memang padat dan tepat. Okey, bahagian pertama, latar belakang tokoh. Mari kita kenal nama penuh beliau, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Huzali. Panjang kan? Tapi beliau lebih mesra dengan kunyah atau gelaran Abu Abdurrahman. Dan kalau anda nak tahu, beliau ni sangat terkenal sebagai ahli qiraat Kufah dan juga salah seorang pejuang muhajirin dari Bani Zahra. Mendengar latar belakang ni je pun kita dah tahu kedudukan beliau memang sangat dihormati. Kita lihat pula garis masa hidup beliau. Beliau dilahirkan sekitar tahun 31 hingga 37 sebelum hijrah di kota Mekah. Selepas menghabiskan seluruh hidupnya berbakti untuk Islam, beliau kembali ke rahmatullah pada tahun 32 hijrah. Dan yang paling istimewa, beliau dapat penghormatan untuk dikebumikan di perkuburan Baqi. Satu garis masa yang nampak ringkas tapi sangat padat dengan jasa. Seterusnya, bahagian kedua, pengislaman terawal. Cuba lekatkan nombor ni baik-baik dalam kepala anda. 6. Kenapa 6? Sebab Abdullah bin Mas'ud adalah individu ke-6 yang memeluk agama Islam. Ini satu fakta yang membolehkan beliau tergolong dengan bangganya dalam kumpulan elit yang kita panggil As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan terawal yang berani menyahut seruan Islam masa zaman yang penuh mencabar tu. Kita masuk bahagian ketiga, pembantu peribadi Rasulullah. Ini yang kita sebut dekat awal tadi, pemegang rahsia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba hayati gelaran ni sekejap. Diberikan amanah untuk simpan rahsia utusan Allah, ia betul-betul membuktikan tahap kepercayaan dan kesetiaan yang sangat luar biasa. Dan benda ni sebenarnya menunjukkan betapa merendah dirinya beliau. Tugas beliau mungkin dengan macam simple je sebagai pembawa kasut, penjaga bantal dan juga penjaga siwak Rasulullah. Tapi melalui tugas-tugas harian yang sangat peribadi inilah, beliau sentiasa dekat dan dapat berdamping rapat dengan akhlak mulia Nabi. Jadi, persoalannya sekarang, apa agaknya kesan daripada hubungan rapat ni? Macam mana tugas harian seperti jaga kasut dan siwak ni boleh bagi impak besar pada sumbangan dan legasi beliau? Jom kita tengok. Ini membawa kita ke bahagian terakhir, sumbangan dan legasi. Satu lagi nombor penting untuk anda ingat, 70. Disebabkan beliau sentiasa ada di sisi Rasulullah, beliau jadi penghafal Al-Quran pertama yang dapat dengar secara langsung sekitar 70 surah terus dari bibir baginda. Bayangkan, tanpa perantara, betapa tulen dan tepatnya ilmu yang diserap tu. Jadi, poin paling penting dekat sini, kekerapan beliau berdamping dengan Nabi tu membolehkan beliau meriwayatkan sebanyak 848 buah hadis. 848 ini sekaligus menjadikan beliau perawi utama dalam memelihara ilmu Islam. Tapi kan, kehebatan beliau tak terhad dekat masjid atau majlis ilmu je. Beliau juga seorang pentadbir awam yang sangat cekap masa zaman pemerintahan Khalifah Umar dan Uthman. Kapasiti ilmu beliau diiktiraf sampai diamanahkan untuk beri fatwa. Dan lebih mengagumkan, beliau ditugaskan untuk awasi institusi keuangan Baitul Mal di Kufah. Ini bukti nyata yang seorang ilmuwan agama juga boleh jadi pentadbir yang berintegriti dan sangat efisien. Sebagai penutup sesi kita kali ini, cuba renungkan soalan ni. Mampukah kita dalam dunia serba moden ni mencontohi tahap kesetiaan dan sumbangan hebat Abdullah bin Mas'ud? Adakah kita sedia nak tuntut ilmu sedalam beliau dan berbakti untuk masyarakat dengan penuh amanah? Jadikan kisah pahlawan ilmu ni sebagai pembakar semangat kita semua. Terima kasih sebab luangkan masa untuk belajar sesuatu yang baru hari ini. Terus maju jaya dan pastikan anda sentiasa semangat nak teroka sejarah kita.